Ini bracket untuk aku dah buat bukan dah buat lah, ini aku punya yang lama untuk bracket bateri lah. Okey, jadi kat sini ramai yang komen suruh taruh dekat bawah ni lah. Okey, so taruh dekat belakang sana lah, kat bonet belakang lah. Kita cuba try lah kat sini okey ke tak okey. Tapi itu nantilah kita akan sambung nanti untuk video yang buat bracket lah. Jadi sekarang ni kita nak settlekan wiring dulu Okey, kat sini kita kena lalu dalam lubang ni kita dah keluarkan ke dalam fender ini. Jadi kita kena lalukan bawah ni Jadi tadi pun belum siap rupanya. Kita kena lalukan bawah sini. Okey, sebelum aku nak bagi tahu dulu wiring ni kita kena masukkan sini. Selain kita masukkan sini, lampu kita kena buka. Sebab apa kita kena buka? Kat sini ada soket lampu. Dia tak boleh masuk dalam celah ni lah. Jadi kita kena buka lampu kejap lagi. Okey, kita masukkan dulu wiring kat sini. Habis detail lah ni aku dah tunjuk untuk korang lah. Okey, untuk masuk mana, untuk keluar di mana. Jadi sekarang ni aku nak tunjukkan. Lepas keluar lubang ni, kena masukkan bawah tu pula. Okey, bagi dia lalu ke hadapan wiring ini. Tak nak pergi serabut lah dalam tu, kita lalukan depan sini. Ikut korang lah nanti nak lalu mana. Bawah boleh, nak lalu atas untuk besi ni pun boleh. Mana-mana nak ikut. Tapi nanti kita akan nak bincangkan lah, kita akan buat lah untuk korang. Wiring ni dia punya salut tak buka, dia jadi macam keras sikit lah. Alamak, cuaca pun tak mengizinkan lah. Macam hujan lah. Tak apalah, nanti aku akan cuba cepatkan sikit kerja kita ni. Okey, jadi wiring pun dah settle. Okey, lampu ni menyangkut kat sini. Lampu ni menyangkut, kita kena buka lah skru lampu ni kita kena buka. Dua nut kita kena buka lah lampu ni. Saya buka tu lampu, satu atasnya ada skru juga. Okey, kena keluarkan dia. Okey, dalam ni pun ada skru 10 Jadi kita kena keluarkan. Kena buka lah. Tempatnya memang menyelit lah memang susah sikit kena buka Kita kena buka lah dengan sabar dan juga bersabar, terus bersabar. Kita buat kat outdoor ni Kita buat kat outdoor jadinya tak ada bumbung. Jadi kalau hujan tu kita kena berhentikan kerja kita lah. Harap semua bersabar lah dengan video aku ini. Okey, kasih buka skru ni, kasih buka. Dia memang okey, apa-apa nanti naik video lah aku akan buat Apa cara gas.